Okey, hari ni kita akan belajar cara orang beginner bermain lembing. Okey. Okey, kita tengok apa hati. Ini adalah Amsyar, dia tengah buat standing throw. Okey, kita kena pastikan yang pertama, grip kita dia ada cara macam-macam lah. Saya tunjuk sikit grip. Sentuh je grip. Senang je. Dia macam kaedah cubit. Okey, kita kena pastikan siku straight, sangatlah straight. Sampai kita rasa macam tulang tu dah habis simit. Tangan ni kita kena pusing masuk ke dalam. Tu, lepas tu mata lembing kat tepi mata. Okey. Lepas tu tangan ni pusing ke sini. Sini sikit macam tu. So, lutut kena bengkok ke bawah. Okey. Sekarang kita akan try untuk balingan beginners standing throw. Okey, standing throw kita kena pastikan waktu kita unduk tu lutut kena bengkok. Try, Musyar. Okey, lutut bengkok macam tu. Nampak dah? Okey. Badan pun ke belakang. Okey, macam tu. Okey. Okey, try baling sekali. Unduk, lepas tu push. Itu sahaja untuk pembelajaran hari ini.